let's not stop. We can make it to the top. Gagal melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti. So keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagal melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti. Bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. Gembira. Acara larian. 50 meter. Satu. Assalamualaikum. Kami berdua daripada Kumpulan Sena. Dari saya Faris dan ini Irfan. So, perasaan kami pada hari ini sangat gembira, excited. Kerana dapat target yang tepat. Ya. Dan kami telah buat habis baik untuk mencapai keinginan kami, impian kami dan cita-cita kami. Kami telah usaha habis baik untuk mencapai dan alhamdulillah akhirnya kami telah berjaya. Gembira sebab kita orang dapat kumpulkan mata banyak-banyak. Lepas tu pilot poin nombor 1. Saya berasa gembira sebab saya dapat menjuarai satu acara lah. Lepas ni saya nak cuba lebih baik daripada skor rendah di sekolah menengah lagi. Okey, apa perasaan anda? Gembira sebab dapat menang, nanti dapat medal. Okay. Harapan saya nak juara lagi lah. Dapat macam 3 acara pun boleh lah. Perasaan saya sangat gembira lah sebab dapat enjoy sukan kejohanan olahraga tahun ni. Sebab tahun ni saya terakhir dekat sekolah SKC 3 Sangkai. Jadi saya enjoy je lah. Seronok jugalah dekat sini. Ataupun kita dapat nombor 1, 2, 3, 4. Jadi kita dah usaha. Perasaan saya ialah saya rasa sangat seronok dan happy sebab saya tak sangka saya dah masuk sukan dan saya ingat saya fokus akademik je. Jadi bila saya masuk sukan sebab ramai lagi yang power. Jadi tahulah dapat masuk. Alhamdulillah lah. Jadi saya sangat seronok sebab dapat memenangi juara dalam rumah sukan, tak kisahlah lembak tinggi ke, lembak jauh ke. Alhamdulillah, nampaknya kejohanan hari ini sangat berjaya. Jualan kita pun sangat berjaya. Terima kasih kepada pengunjung dan juga kepada semua para pembeli, kepada ibu bapa semua. Tahniah juga kerana sudi membantu sekolah dalam mengumpulkan dana. Terima kasih. Tapi dah dia dah cakap semua dah. Nak pasal jualan. Okey, kepada yang belum membeli air, cepat beli. RM3, RM3. Dah nak habis, tinggal satu balang je, tinggal separuh. Yang lain semua dah habis, semua jualan habis. Tinggal air saja RM3. Buah RM2. Tak ada dapat mana-mana. Anggur sedap RM2 saja. Okey, terima kasih. Saya bersyukur sebab anak-anak saya menyertai rumah-rumah sukan mereka dan saya memberi semangat pada mereka dari itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala
Pada hari ini kita telah melesaikan kejohanan olahraga sukan bagi SK Seri 3 Serangkai. Kali yang ke-37, Alhamdulillah diberi cuaca yang elok sepanjang 5 hari bertugas di sini. Kejohanan ini berlangsung, Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan kita dapat mencungkil bakat-bakat olahraga yang sangat-sangat baik, dan di sini kita nampaklah pecah rekod daripada beberapa acara. Jadi saya mengharapkan permulaan daripada hari ini, insyaAllah kita akan capai kecemerlangan bagi tahun 2026 dengan mewakili murid-murid ni ke kejohanan olahraga peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan, insyaAllah. Semua ini pastikan terbukti. So keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah Melati.